Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf, hashtag Forever Ranger. Seperti biasa, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini dan juga video-video sebelumnya. Janganlah lupa untuk tekan butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya buat video terbaru. Baiklah, hari ini tibalah masanya untuk saya, belum balik lagi, belum nak balik Malaysia lagi. Tibalah masa untuk saya meninggalkan Osaka buat sementara waktu selama 3 hari 2 malam, sebab saya nak menuju 280 km ke arah barat Osaka. Ke mana? Kalau anda tengok video tajuk di bawah ni pun anda dah tahulah saya nak ke mana. Tapi kita nak daftar keluar dari hotel terlebih dahulu dan saya nak tinggalkan mana bagasi saya ini di sebuah kedai penyimpanan lah di sini. Memang taklah nak bawa bagasi sebesar-besar alam tu, menariknya sampai ke destinasi. Pula pagi ni hujan sikit, jadi kita tinggalkan di situ. Harga pun murah berpatutan dan ulasan daripada Google pun agak baik. Jadi kita ke sana dulu sebelum ke stesen utama Osaka. Jom. Baiklah, sekarang saya berada di stesen Shin Osaka, di mana dalam masa sejam lebih lagi saya akan menaiki Shinkansen atau kereta api laju menuju ke Hiroshima. Ada apa di Hiroshima dan kenapa saya nak ke sana? Kena tunggu lebih lanjut lah. Jadi sekarang ada masa yang agak lama sebelum saya sampai ke Hiroshima. Jadi kita tunggu, kita akan naik Shinkansen dan ini akan jadi satu pengalaman yang amat menarik. Baiklah, alhamdulillah selepas perjalanan lebih kurang sejam setengah dari Osaka menaiki Shinkansen, saya tiba di Bandaraya Hiroshima. Satu bandaraya yang rasanya ramai tahu atas sebab yang amat jelas. Sekarang saya dah daftar masuk ke Hotel Chisun. Tak jauh dari pusat bandar. Memang di dalam pusat bandar pun tak jauh dari tempat tumpuan utama di Hiroshima inilah. Biliknya pun agak selesa, memang cukup untuk seorang, memang dah dipunggah segala barang. Dan sekarang ni saya nak rehat kejap, rehatkan badan dulu. Mungkin dalam lagi setengah jam saya akan keluar, tengok kalau ada tarikan yang masih lagi dibuka pada waktu ini. Sebab agenda utama saya di Hiroshima adalah pada hari esok. Jadi petang ni kita tengok apa yang ada, sambil tu cari makan dulu.
cuaca yang tidak mengizinkan hujan dengan amat lembat tadi sampai memang habis lencun bahagian bawah seluar dan memang kasut saya dah diserap air, jadi tak dapat nak ke mana melainkan untuk cik makan saja. Tapi tak apa, sebab saya akan menghabiskan masa 3 hari 2 malam di Hiroshima ini. Tapi video ni tak habis di sini, kita sambung ke hari esok sajalah. Jadi kita jumpa esok. The next day. Baiklah, selamat pagi, selamat hari Rabu. Hari ini akan jadi agak sibuk sikit sebab pagi ini saya akan habiskan masa di kawasan Taman Memorial Keamanan Hiroshima berhampiran dengan bangunan A-Dome yang kita semua tahu adalah bangunan yang paling dikenali lah di Hiroshima ini. Di situ ada museum dan juga beberapa monumen peringatan yang lain. Saya akan menjenguk mana-mana kawasan yang termampu dan saya akan biarkan visual berikut ini menjadi peneman anda untuk tempoh-tempoh yang seterusnya, sebab saya rasa untuk membuat vlog di sana tidaklah kurang sesuai, tapi saya ingin menghormati sensitiviti tempat tersebut lah. Saya akan rumuskan dan saya akan bincangkan apa yang berkaitan dengan tempat tersebut selepas saya melawat kawasan tersebut. Okay. Baiklah, saya sekarang berada di rumah sebab saya terlupa untuk merakam bahagian perbincangan yang ini sewaktu di Hiroshima. Mungkin sebab menjelang penghujung hari saya yang utama di sana, saya dah terlalu penat sampai terlupa. Tapi tak apa, benda boleh suntin. Kita rakam sekarang kemudian edit je lah nanti. Baiklah, sedikit perbincangan lah tentang apa yang saya lihat tadi di sekitar Taman Memorial Keamanan. Selain daripada bangunan museum yang utama, beberapa struktur lain di sekitarnya yang turut terkesan dengan peristiwa pengeboman itu namun masih lagi bertahan dan dijadikan monumen sejarah serta
mungkin ada yang masih kurang mengetahui secara mendalam apa sebenarnya yang berlaku. Orang mungkin kenal nama Hiroshima dan Nagasaki itu disebabkan oleh peristiwa pengeboman tersebut. Namun apa sebenarnya yang berlaku? Baiklah, pada tanggal 6 Ogos 1945, lebih kurang 80 tahun yang lalu, sebuah bom yang diberi nama Little Boy digugurkan oleh pasukan tentera Amerika Syarikat ke arah bandaraya Hiroshima, dan ia mengorbankan sehingga lebih kurang 166,000 nyawa di Hiroshima sahaja. Di Nagasaki pula lebih kurang 80,000 terkorban. Ini adalah angka yang termasuk mereka yang mengalami kecederaan dan juga kecacatan kekal pasca pengeboman tersebut, kerana bom itu adalah bom atom yang ada membawa kemusnahan nuklear bersifat radioaktif. Jadi ia merosakkan tubuh badan seorang secara perlahan dan dalam jangka masa yang lama. Kalau anda pernah tengok filem Oppenheimer beberapa tahun yang lepas, itulah tercetusnya penghasilan bom atom daripada The Manhattan Project. Kalau anda tengok filem tu, anda tahulah susul galur kelahiran bom atom. Namun filem tu tidak mengetengahkan sangat kesan bom tersebut terhadap dua bandaraya di Jepun inilah. Ya, nak buat macam mana, itu adalah perspektif tentang individu itu sendiri, J. Robert Oppenheimer. Kalau anda nak tahu, individu yang terkesan dengan peristiwa pengeboman ini dipanggil Hibakusha dalam bahasa Jepun, dan sekarang ni sudah semakin berkurangan lah jumlah mereka kerana faktor usia. Ramai yang sudah tiada dengan kita lagi, dan mereka ini sebenarnya amat aktif dalam memperjuangkan dunia tanpa senjata nuklear. Bukan sahaja bom, malah apa-apa bentuk senjata yang bergantung kepada tenaga nuklear. Dan mereka mewujudkan persatuan yang dipanggil Nihon Hidankyo, dan itulah antara perjuangan utama mereka, memastikan dunia ini wujud tanpa sebarang bentuk penggunaan senjata nuklear. Usaha mereka ini memang mendapat perhatian masyarakat antarabangsa, sehingga kan baru-baru ini Nihon Hidankyo ini sendiri, pertubuhan ini sendiri, diiktiraf sebagai penerima hadiah Nobel Keamanan bagi tahun 2024 atas usaha mereka yang sebeginilah. Dan dalam masa yang sama juga, akhir-akhir ini mereka turut membangkitkan kegusaran dan juga kecaman berkaitan apa yang berlaku di Gaza. Mereka amat lantang menyuarakan kebimbangan terhadap penggunaan bom dan juga kemungkinan penggunaan tenaga nuklear, senjata nuklear terhadap penduduk Palestin, terutamanya di Gaza. Jadi sememangnya inisiatif mereka dari awal sehingga sekarang perlu kita sokong dan kita hargai, kerana itulah yang sewajarnya kita jadikan sebagai hala tuju sebuah dunia yang boleh hidup tanpa sebarang senjata nuklear. Okey, cukup dengan perspektif yang itu, kita beralih pula kepada perspektif Jepun. Ya, kita memang bersimpati dengan apa yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki, kehilangan nyawa yang amat signifikan yang membawa kepada pengakhiran Perang Dunia Kedua. Namun, kita perlu juga ingat apa yang berlaku sebelum peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki, sejak akhir 1941 apabila tentera Jepun mula melebarkan penguasaan mereka ke Asia Tenggara.
mereka mendarat di pantai Sabak, Kelantan, terus menguasai seluruh semenanjung tanah Melayu ketika itu hingga ke Singapura, dan mereka memerintah kawasan yang sekarang ini Malaysia lah selama 3 tahun. Kalau anda tanya datuk nenek moyang mereka yang lahir, yang membesar pada zaman pendudukan Jepun, mereka pasti ada cerita yang menyayat hati bagaimana ada yang diseksa, terutamanya mereka daripada komuniti Cina, kerana sewaktu itu Cina dan Jepun sememangnya berperang besar juga. Segala yang menjadi igawan lah kepada datuk nenek kita sewaktu zaman tersebut, kekejaman yang dilakukan oleh tentera Jepun ketika itu. Bila kita bercakap tentang peristiwa ataupun segala yang berlaku di tanah Melayu ketika itu, anda mungkin akan terkejut apabila mereka yang di Jepun, generasi muda di Jepun, langsung tidak tahu tentang perkara tersebut, kerana sejarah ataupun pendidikan sejarah di Jepun telah pun diubah suai agar segala bentuk kekejaman ini tidak didedahkan. Orang kata taklah whitewashing, lebih kepada menenggelamkan jenayah perang yang pernah dilakukan oleh tentera Jepun satu ketika dahulu, seolah-olah menidakkan rasa kebertanggungjawaban kerajaan Jepun sendiri dalam mengakui apa yang mereka pernah lakukan. Bukan sahaja di tanah Melayu, malah di Indonesia, di Filipina, di kawasan Asia Tenggara itu sendiri sewaktu Perang Dunia Kedua. Belum masuk lagi apa yang berlaku terhadap masyarakat di Jepun sendiri, termasuklah peristiwa pembunuhan diri beramai-ramai di Okinawa pada 1945. Jadi bila kita bercakap tentang isu Perang Dunia Kedua dan Jepun, akan ada dua pandangan ataupun perspektif yang berbeza. Ya, kita bersimpati dengan apa yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki, tapi sebagai rakyat Malaysia yang berada di sana, saya turut terkenangkan derita yang ditanggung oleh generasi terdahulu sewaktu Jepun menguasai tanah Melayu dari 1942 hingga 1945. Kekejaman yang berlaku, ia mengingatkan saya kepada filem The Garden of Evening Mist, filem Malaysia, boleh google sendiri. Walaupun ia adaptasi karya fiksyen, namun ia tetap menceritakan tentang kekejaman tentera Jepun sewaktu Perang Dunia Kedua. Jadi ada pemberatan ataupun weightage dari setiap sisi berkaitan dengan bom atom dan juga apa yang tentera Jepun buat. Ya, kita perlu akui generasi sekarang di Jepun, mereka tidaklah bertanggungjawab secara langsung terhadap apa yang berlaku berpuluh-puluh tahun dahulu. Namun dalam masa yang sama, mereka juga berhak untuk mengetahui apa yang generasi mereka terdahulu pernah lakukan di bumi asing, dan sejarah adalah sesuatu untuk kita pelajari agar kita tidak mengulangi kesilapan, supaya kita boleh maju ke hadapan lah. Tetapi kita sebagai orang luar tak boleh nak buat apalah, terpulang pada kerajaan Jepun sendiri untuk memastikan bahawa sejarah itu diceritakan dengan sewajarnya. Kita di Malaysia, kita tahu apa yang berlaku kepada datuk nenek moyang kita. Kita pun tahu apa yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi terpulang kepada mereka di Jepun untuk memastikan perkara yang sama boleh disampaikan kepada generasi yang berikutnya. Jadi itu sahajalah perkongsian saya yang tidak seberapa ini tentang Hiroshima, terutamanya sebab saya di Hiroshima kan. Ya, jadi cukup sekadar itu. Baiklah, kembali ke Hiroshima. Sambunglah tengok kembaran saya ke tempat lain pula.
Baiklah, saya kini berada di tapak pusat sampah Hiroshima Naka. Satu tempat yang agak pelik lah untuk dikunjungi sebenarnya. Tetapi bangunan ini sebenarnya direka dengan ciri-ciri yang mesra alam, dan kawasannya dikenali sebagai Ikorium, dan ia memang berfungsi sebagai tempat untuk para pengunjung mendapatkan maklumat tentang kawasan inilah. Dan kenapa saya nak sangat mengunjungi tempat ini bukan sahaja disebabkan faktor mesra alamnya, tetapi ia juga dijadikan satu latar tempat dalam filem Drive My Car arahan Ryusuke Hamaguchi yang memenangi filem Cerita Antarabangsa terbaik pada Anugerah Academy ke-92 baru-baru ini. Taklah baru lah, ini dah 2-3 tahun yang lepas. Dan filem ini memang mengambil tempat di Hiroshima, dan filem itu amat menarik bagi saya, dan sebab tu saya nak datang ke sini. The next day. Selamat pagi, selamat hari Khamis. Dan hari ini hari untuk saya bergerak keluar dari Hiroshima dan kembali ke Osaka selepas menghabiskan masa 3 hari 2 malam di bandaraya yang bersejarah ini. Jadi itu sahajalah bingkisan saya dari Hiroshima. Tapi perjalanan saya tak habis lagi. Ada lagi beberapa hari untuk saya habiskan di Osaka, dan juga ada 1-2 tempat lain juga. Jadi jumpa anda kembali di Osaka nanti untuk video yang seterusnya pula. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like, share, subscribe. Abang Humi kat Masyarakat Syeda, I love you. Salam mesra dari bumi Hiroshima, Jepun. Arigatou gozaimasu. Daripada saya Syafiq Ashraf, #Forever Alone Ranger.